5 sekeluarga berdepan detik cemas apabila kereta dinaiki terbabas sebelum terhumban ke dalam longkang. Nahas berlaku di kilometer 130.9 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara Juruperai kira-kira jam 4.45 pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, John Sagus Francis berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 4.56 pagi. Sebuah jentera bersama 8 anggota dikerah ke lokasi. Kenderaan dipandu Muhammad Firdaus Abu Hassan, 41 tahun, dipercayai gagal dikawal sebelum terbabas ke dalam longkang di bahu lebuh raya berkenaan. Beliau berkata mangsa tersepit di bahagian tempat duduk pemandu dan dikeluarkan menggunakan peralatan khas. Mangsa dibawa ke Hospital Seberang Jaya untuk rawatan. Manakala isteri mangsa Nur Hafiza Ahmad Tajuddin 42 tahun serta 3 kanak-kanak masing-masing berusia 14, 9 dan 7 tahun dilaporkan selamat tanpa kecederaan.